tak tahu nama awak. Nama awak apa? Nama saya Akmal. Akmal. Saya orang kampung tau. Jadi kadang-kadang ayah saya yang bagi. Kesian tau. Ayah saya tu bukan orang senang mana. Dia berusaha hantar saya ke universiti ni. Kesian dia. Sebab awak tahulah kan, saya kalau kena marah orang tuak saya. Saya belum ada rekod lagi lah. Belum ada rekod lagi kena marah kalau saya tuak orang. Tercekik. Kejap. Ada air tak? Ya Allah, ya Allah, kebetulan. Bapak saya tak bagi tamu, saya bagi cerik. Mana kejap Allahu Akbar. Mana Kejap orang korang tuap, aku yang kena. Kejap alamak. Sabar. Boleh tak? Okey, boleh. Boleh ke? Boleh, terima kasih. Alhamdulillah. Panas tu. Panas. Nanti takkan awak nak bibir macam saya. Panas tu. Terima kasih, Akmal. Sama. Saya tak sangka lah dekat universiti ni masih ada lagi orang-orang baik kan. Sebab sebab apa tau? Kenyang kan? Saya rasa kenyang. Awak ni pemakan orangnya Saya suka makan. Lagi-lagi kalau orang suap. Allahu Akbar. Itulah. Saya ni sejak kebelakangan ni suka buat benda tak fikir habis tau. Tapi saya nak bagi tahu awak, saya ni pelajar baru. Kalau lah kata saya tak ada kawan, awak sudi ke berkawan dengan saya? Kawan pun boleh, lebih dari kawan pun boleh. Boleh tak? Ini bukan perjumpaan kita yang terakhir. Boleh? Okay, jumpa lagi nanti ya. Nanti kita jumpa lagi. Saya rasa yang tinggal ni untuk saya pula kot. Sebab saya tengok macam awak macam tak lagi tu. Saya dah kenyang dah. Tapi sebab tadi awak suap saya nasi je, lauk tak bagi. Oh, ya ke? Sebab kenapa awak tahu saya asingkan lauk dengan nasi? Kenapa? Sebab yang jadi milik awak biar satu je lah, jangan dua. Saya rasa benda tu tak sampai tapi orang tepuk. Tapi tak apalah kita jumpa nanti ya. Okey, kita jumpa lagi ya. Okay, ni saya bawa tahu sedap. Okey.